Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faika Alisha binti Mak Faisal, kru TV Konang yang bertugas pada hari ini. Pada hari ini, saya berada di IPG KDRI sempena Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Inovasi Dato' Razali Ismail. Jom sama-sama kita saksikan. Seminar Penyelidikan Pendidikan dan Inovasi Dato' Razali Ismail telah diadakan pada 23 dan 24 April 2025. Seminar ini bertemakan kelestarian penyelidikan pendidikan dan inovasi dalam pembentukan karakter insan madani. Seminar ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyediakan platform bagi semua guru untuk mengetengahkan hasil penyelidikan, pendidikan dan inovasi supaya dapat memudahkan proses pengajaran. SK Gonaka telah menyertai pembentangan amalan terbaik dan inovasi dalam pendidikan. Pembentangan amalan terbaik penghayatan hadis 40 Imam Nawawi telah disertai oleh Ustaz Mahdi, Ustazah Asma, Ustaz Boyamin dan Ustazah Raja Nurliza. Manakala bagi pembentangan inovasi bias bantu ingat abjad suku kata telah disertai oleh Cikgu Zatil Armah, Cikgu Rahayu, Cikgu Tengku Nur Ain dan Cikgu Hafiz Adli. Bagi pembentangan kertas penyelidikan pula, SK Gonaka telah diwakili oleh Cikgu Rozita. Program penghayatan hadis 40 Imam Nawawi yang kita laksanakan di sekolah ni tentu sekali memberi impak yang sangat baik, terutama kepada peningkatan sahsiah dan juga akhlak murid kita. Jadi melalui program yang kita laksanakan ni, kita dapat lihat sikap dan juga sahsiah murid-murid kita daripada satu hari ke hari yang lain tu berlaku peningkatan di situ. Bias, iaitu bantu ingat abjad dan juga suku kata. InsyaAllah kalau guna pakai benda ni, dia akan memberi impak kepada mengurangkan peratusan bilangan murid-murid di tahap 1 di PPKI, di permulaan khas untuk dalam masalah ni tidak menguasai 3M. Jadi pendidikan ni berfokus kepada aktiviti luar di mana kita bawa aktiviti di dalam kelas tu keluar bilik belajar untuk dia belajar dan dia explore bersama kawan-kawan dia lah, bersosialisasi bersama rakan di luar bilik belajar. Tahniah dan syabas kepada guru-guru yang menyertai seminar penyelidikan ini. Sekian saja liputan pada hari ini. Bye!